Ada satu hadis yang berbunyi kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Maknanya makanlah minyak zaitun. Jadi Rasulullah suruh makan minyak zaitun. Di sini memberi satu gambaran bahawa minyak zaitun itu adalah salah satu jenis makanan. Waddahinu bihi, dan berlumurlah dengan minyak zaitun. Minyak zaitun juga digunakan sebagai untuk sapuan. Nak sapu kat tangan boleh, nak sapu kat badan boleh, nak sapu dekat bibir yang pecah-pecah ataupun tumit kaki yang pecah-pecah pun boleh. Itulah waddahinu bihi. Jadi yang pertama diguna untuk makan, yang kedua diguna untuk sapu. Dan makanan itu kalau yang baik adalah makanan yang berbau harum, yang rasa yang sedap kerana ia akan menyelerakan. Mana boleh sesuatu makanan yang baik tetapi berbau busuk dan tidak menyelerakan. Sudah pasti makanan yang baik itu berbau harum dan menyelerakan. Oleh yang demikian, pastikan pilihan minyak zaitun yang menyelerakan. Baunya baik, rasanya sedap, baunya harum, rasanya kita akan ternanti-nanti bilakah kita nak makan lagi minyak zaitun.